Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali. InsyaAllah pada kali ini kita akan bincang mengenai ciri-ciri serta kelebihan unta yang dapat saya kumpulkan di sini insyaAllah. Yang pertama, kita lihat pada tubuh badan di unta itu, bahwasanya unta mempunyai bilangan kaki yang genap. Jangka hayat sekitar 30 hingga ke 50 tahun. Susu unta, daripada segi kajiannya, kita mendapati bahwasanya susu unta lebih berkhasiat daripada susu lembu itu sendiri. Unta boleh makan daun pohon berduri tanpa melukakan mulutnya. Yang kelima, unta boleh meminum sebarang jenis air dan menghasilkan daripadanya susu yang berkhasiat dan sedap. Yang keenam, unta boleh meminum sehingga 114 liter air atau 25 gallon air pada satu masa dan dapat menahan lapar dan dahaga selama kira-kira 17 hari. Yang ketujuh, unta mampu membawa beban seberat 230 kg ataupun 500 pound dalam keadaan lapar dan dahaga selama 3 hari. Yang ke-8, unta betina sangat sayangkan anak-anaknya. Selain menyusu, ia akan merangkul anak-anaknya pada sepanjang malam. Jika kita lihat di sini, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam keadaan padang pasir yang suhunya amat tinggi, dalam keadaan padang pasirnya angin yang begitu kuat, jika kita lihat jika kita fikir dari segi akal, tidak ada makhluk yang mampu untuk hidup di padang pasir yang sebegitu rupa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan unta ini sebagai satu makhluk yang khusus hidup di padang pasir, malah dapat membantu manusia dalam pelbagai hal. Kenapa unta dipilih sebagai satu makhluk untuk hidup di padang pasir? Jika kita lihat di sini bahwasanya unta ini juga mampu untuk minum air yang beratnya 1/3 daripada badannya dalam masa 10 minit. Bererti ia dapat minum air sebanyak 130 liter dengan sekali teguk saja. Keadaan padang pasir yang payah untuk mencari makanan, yang payah untuk mencari air, tetapi dengan kebolehan yang ada pada unta ini, ia dapat menyimpan air dan makanan dalam tubuh badannya. Di antara sifat-sifat lain yang membantu unta untuk hidup di padang pasir ialah unta menyimpan makanan dan minuman di belakang unta ataupun ham. Di belakangnya itu satu bonggol yang dapat menyimpan makanan dan minuman, dan simpanan inilah yang dapat membantu unta untuk berjalan tanpa makan dan minum dalam jangka masa yang panjang. Unta juga mempunyai sistem penghadaman dan reka bentuk perut, bibir dan gigi yang khas untuk menerima makanan yang kering dan berduri di padang pasir. Dan jika kita lihat, padang pasir juga payah untuk kita menikmati air serta makanan-makanan. Jadi dengan reka bentuk yang Allah cipta khas bagi unta ini, ia dapat menerima segala kemudahan ataupun apa yang ada di padang pasir tanpa memudaratkan diri unta itu sendiri. Yang seterusnya, mempunyai penutup mata yang luksinar pada mata untuk melindungi dari ribut pasir. Yang seterusnya, mempunyai reka bentuk hidung yang istimewa, yang mana hidungnya ini boleh ditutup dan dibuka ketika mana masa yang sesuai. Contohnya, unta akan menutup hidung ketika mana berlakunya ribut pasir untuk menghalang pasir daripada masuk ke lubang hidungnya. Begitu juga unta mempunyai kaki yang lebar dan menghalangnya dari tenggelam di padang pasir walaupun ketika membawa muatan yang berat. Sesungguhnya unta juga mempunyai kaki yang panjang untuk memastikan badannya jauh daripada permukaan padang pasir yang panas. Unta juga mempunyai bulu yang tebal untuk melindungi dari panas matahari dan kesejukan malam. Satu fakta yang didatangkan oleh seorang cendekiawan barat yang terkenal, iaitu Darwin, menyatakan bahawasanya terdapat beberapa bahagian
pada kulit pada badan unta yang kulitnya agak tebal sedikit. Dan kulit yang tebal ini terjadi mengikut peredaran masa. Tetapi pada segi hakikatnya, apa yang didatangkan oleh Darwin ini terpaksa kita tolak, kerana menurut fakta kajian yang begitu tepat bahawasanya kulit yang tebal yang terdapat pada lutut serta bahagian perut unta ini sebenarnya telah wujud daripada awal-awal penciptaan dan semenjak unta itu dilahirkan. Inilah di antara ciri-ciri serta kelebihan unta yang dapat kita lihat, yang dapat kita kaji untuk kita mengambil manfaat. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mencipta makhluknya dengan sia-sia. Dan insya-Allah daripada pengajaran yang kita dapat lihat daripada afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat ini, kita dapat mengambil pengajaran daripada situ bahwasanya yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk menghimpunkan kembali segala makhluk yang telah mati pada hari kiamat. Berdasarkan asbab nuzul tadilah, kita melihat bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mampu menghidupkan golongan-golongan manusia yang hidup di dunia dan dihimpunkan dalam dua pembahagian kelompok. Yang hidup dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dihimpunkan pada suatu tempat, dan golongan yang melawan hukum-hukum Allah, yang tidak mentaati perintah Allah, diletakkan di satu bahagian yang lain. Yang kedua, pada semua ciptaan Allah itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang maha agung. Macam kita katakan tadi bahwasanya tidak ada satu pun makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini bersifat sia-sia. Hatta lalat, seekor lalat sekalipun, jika kita lihat, walaupun kita lihat pada segi zahirnya, tidak terdapat walaupun apa faedah serta manfaat pada lalat. Tetapi perlu kita ingat di sini bahawasanya terjadi satu kisah yang mana Imam Syafi'i ketika ditanya, raja ketika itu bertanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam Syafi'i, apakah pendapat kamu berkenaan dengan lalat?" Lalu Imam Syafi'i menjawab, "Sungguhnya lalat ini diciptakan untuk menjatuhkan ego-ego para raja-raja." Apabila ditanya sebegitu, raja bertanya kembali, "Wahai Imam Syafi'i, kenapa kamu berkata sebegitu?" Jawab pula Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Sesungguhnya jika seorang raja itu tidak dapat dipegang atau ditetap, dibunuh oleh musuhnya, yang manusia itu sendiri, tetapi muka bagi raja itu yang mulia dapat dihinggap oleh binatang yang kecil yang dianggap tidak mempunyai manfaat, tidak mempunyai faedah, iaitu lalat." Inilah satu faedah yang kita dapat melihat dari sini yang didatangkan Imam Syafi'i, bahwasanya semua makhluk itu terdapat manfaat dan faedahnya tanpa kita ketahui. Yang ketiga, Allah menciptakan sesuatu kelebihan dan kelemahan mengikut kesesuaian makhluk yang diciptakan. Jika kita melihat sebentar tadi, ciri-ciri yang terdapat pada unta amat sesuai bagi unta itu sendiri untuk hidup di bahagian di kawasan padang pasir. Adakah mampu bagi kita manusia yang dikatakan hebat, mempunyai akal fikiran untuk hidup di padang pasir tanpa kita melakukan persediaan? Yang keempat, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, wajib ke atas kita untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan. Sama ada nikmat itu kecil ataupun besar. Sebesar-besar nikmat yang kita ada sekarang ialah nikmat iman dan Islam. Dengan kita mensyukuri nikmat yang besar ini, insya-Allah segala nikmat yang lain kita akan terus bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan. Semoga dengan kupasan kita pada kali ini, afala yanzuruna ila al-ibil kaifa khuliqat, berkenaan dengan unta, insya-Allah ana merasakan mungkin dengan sedikit kupasan kita pada kali ini dapat memberi manfaat kepada para penonton sekalian. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk dan jelek itu datang daripada diri ana yang hina dina ini. Sekian dahulu kupasan dan bincangan kita berkenaan tajuk unta serta kelebihannya mengikut perspektif Islam dan sains. Semoga bertemu lagi dalam seri lain insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.